Macam mana setup je? Ni first time dapat pondok ni. Duduk. Betul sitting area diagonal tu kan? Kena. Kalau facing sini memang menghadap pokok ni lah. Cantiknya facing sini. Tapi sitting area main utama kat sini, main dia kat sini. Syah. Alih pondok lah. Alih mundur, singit ikut kiblat. Aduh. Sekejap kita alih pondok jap. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita berada di Alam Maya Shah Alam. Kita tengah set up lah untuk live band Justify. Sekali lagi kita bersama dengan Justify. Jadi hari ini kita di Shah Alam lah, Padang Jawa. Sekarang tengah set up kita di orang kata gazebo ni lah, di pondok ni. Kita tak tahu nak facing mana, tapi kami berdua decide untuk dia facing ke kolam lah. Sebab dia atap ni terlampau rendah. Kalau nak facing sana dia terblok muka sikit. Jadi ada facing belah sini lah kan. Sini nampak sikit band tu lah. Okay, initial setup kita sudah pun selesai. Kita tengah tunggu band lah untuk sampai. Betul kita boleh buat sound check. So, kita nak kemas sikit. Kita punya position dah tukar. Kata PIC tempat ni, wedding place ni, dia kata baik menghadap sini sebab pengantin punya meja makan semua kat sini. Jadi kami ubah untuk hadap belah sini. Alright, kita tunggu band. Okay, semua dah set. Saya pun dah check monitor pun. Hopefully tak ada feedback, sebab kita dah buat yang terbaik. Hopefully lah. Hopefully kalau ada kan kita kena tweak sikit lah. Kita tunggu band je. Sekarang ni diorang tengah test music, PA system untuk main house lah. Diorang tengah test mic dan juga tu. Lepas ni mungkin boleh kita mulakan dengan sound check kita lah. Tapi kita tak nak kena tunggu band kita. Kipas kat atas tu kemungkinan kena tutup lah kot. Kalau ataupun dia boleh static, saya tak pastilah. Saya tengoklah nanti. Alright, kita standby. Fokus dengan gori tu.
Tak IM ke ni Kuri? IM tak? Aku ada tapi malas set up. Malas set up. kalau adik aku set up, aku set up tu. Betul. Melihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Waktu pertama kali melihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati telah mendengar suara indah menyapa gelorakan hati lagu ini. Dari orang biasa, dari orang biasa, Okey, kita selesai sudah sound check kita. Sekarang pukul 10.47 minit pagi. Jadi kita akan mula sekitar pukul 11 nanti. Jadi kita boleh santai-santai dulu lah. Mungkin ambil makanan yang disediakan untuk urus stage semua. Lepas tu kita boleh standby untuk mulanya majlis. Alright, santai. Okey. Tak boleh. Tak okey. Tak okey. Udah sandar ni, tunggu lah. Aku harap supaya aku cover lah mata aku tidur lah. Sampai ke bulan lah. Jom pukul 2 pagi tadi. Aduh, datang sini terus. Aduh, member pisang lah. Alright, apa majlis pun dah dimulakan. Dah disuruh untuk mengambil makanan je. Lapar cak. Boleh lah kita menjamu selera dulu sebelum orang ramai ni. Tapi geng-geng band semua pergi kedai makan pergi mamak sebelah rasanya. Tak tahu lah, nanti pukul 12 diorang patah balik kot. Makan dulu je. Sementara makanan utama tak settle lagi, kita makan kuih dulu lah. Syukur. A few moments later. Okay, tengok kolam ni. 4.5 meter katanya. Macam kolam terjun tu. Betul tak betul tu tak tahu lah. Tapi sebelah tulis 1 meter je. Aduh, makan dulu. Okey je, makan. Dapat makan okey. Apa? Cari angin sikit kat sini, ada kipas.
Okey, sekarang ni diorang tengah ada salam restu semua kat dalam tu. Kami tak boleh nak masuk sebab memang penuh dengan tetamu dan juga ahli keluarga yang nak tengok sesi ni lah. Kalau boleh tengok, boleh nampak tu. Diorang tengah salam restu kat dalam tu. Jadi lepas ni kita akan continue dengan band balik. Yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. The song for you and all the things you do. The name is called Yellow. Dan lagu-lagu di radio seolah-olah memerli aku apabila kau bersama yang lain. Adakah perasaan benci ini sebenarnya cinta?
crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love, untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh, malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu menyaksikan segalanya. Oh, Alright, set kita sudah pun selesai. Kita dah start kemas lah. Majlis pun dah di penghujung majlis. Sekarang diorang tengah bergambar family semua kat dalam. Jadi kita kemas lah. Overall memang lancar saja, terbaik. Nyanyian pun clear semua. Cuma kita nak kemas cepat sebelum hujan turun lah. Sebab dah gelap tu. Alright. Apa lagi je? Jumpa video yang akan datang. Mantap, bapak kau.